Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadir sebagai tetamu mulia, membawa rahmat, keampunan dan pembebasan dari api neraka. Marilah kita hayati tazkirah Ramadan pada hari ini dengan hati yang terbuka. Tradisi iftar atau berbuka puasa bersama keluarga membawa keceriaan dan kasih sayang. Ia memberi peluang untuk berkumpul, berkomunikasi dan mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Kesempatan ini adalah anugerah yang perlu dihargai. Dan keharmonian dalam keluarga adalah sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa apabila makan di sisinya, orang yang berbuka puasa nescaya para malaikat berselawat ke atasnya. Riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Moga Allah menerima setiap usaha kecil kita pada bulan yang mulia ini. Ramadan jalan pulang kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.